Macam mana Jess kalau tahu aku dengan Amir baik? Siapa pula ni? Man! Rindunya kat kau, Man. Tak sangka dah sebulan dah. Kau kat sana, kat sini. Bilalah kita boleh balik kampung kan? Main sama-sama, gelak sama-sama, makan sama-sama. Dr. Josh. Thank you, Dok. Tekan pula. Kau dah makan dah? Belum. Ni tadi ada orang sedekah nasi goreng kat bawah tadi. Aku ambil dah satu untuk kau. Oh, ya? Satu untuk aku. Nah, Alhamdulillah rezeki. Terima kasih. Jom makan. Jom. Kau lah roommate paling prihatin kat abad ni tau. kau pula roommate paling comel kat abang ni. Jom makan. Laila, jom. Saya bawa awak pergi tengok Loman. Tak apa, saya dah pergi tengok dia 2 minggu lepas. Lah, kenapa tak pergi sama-sama dengan saya? Saya tak nak susahkan awak. Allahu Akbar, susah apa bendanya? Bukan nak pergi tengok Loman tu nak kena angkat awak ke, dokong awak ke apa. Naik kereta baru saya, nampak ni? Awak, saya beli kereta baru ni sebab nak tolong awak. Bawa awak pergi tengok Loman, bawa Loman dengan awak pergi jalan-jalan. Ya, Amir, ya. saya tak minta pun lah semua ni. Sorry, sebenarnya okey. Saya tak faham kenapa awak macam cuba nak mengelak daripada... Laila, saya tak sengaja. Saya minta maaf, Laila. Awak, saya minta maaf. Awak... Sorry, saya pergi dulu. Tak apa, Saya dalam teman. saya ada study group. Laila! Laila! Suka